Sesuai ke buat pinjaman peribadi untuk beli emas? Contohnya, gold bar 100 gram ini yang harganya sekarang sekitar RM60,000. Jawapannya adalah tak sesuai beli emas menggunakan duit pinjaman kerana emas hanya sesuai dibeli menggunakan duit lebihan. Duit lebihan ini bermaksud tuan-puan mempunyai duit simpanan yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas. Jika tuan-puan mampu untuk bayar ansuran bulanan pinjaman peribadi tersebut, sudah pasti tuan-puan juga ada kemampuan untuk menabung setiap bulan melalui akaun emas Gap. Jadi, tuan-puan boleh menabung mengikut bajet serendah RM100 dan duit simpanan tuan-puan 100% akan dimasukkan ke dalam poket tuan-puan. Makna keuntungan dari kenaikan harga emas juga 100% adalah milik tuan-puan. Beza dengan pinjaman peribadi, ada bahagian kadar keuntungan yang tuan-puan perlu bayar kepada pihak bank ataupun peminjam. Keuntungan emas tuan-puan mungkin sama banyak jumlah kadar keuntungan kepada bank yang tuan-puan kena bayar. Walaupun bertahun-tahun tuan-puan simpan emas ni, tuan-puan hanya dapat emas tanpa keuntungan simpanan sehinggalah tuan-puan selesai membayar hutang. Ini belum dikira kemampuan tuan-puan untuk membayar hutang tersebut pada masa akan datang. Ada kemungkinan nama tuan-puan juga boleh disenarai hitam kerana ada tunggakan bayaran. Jadi simpanlah emas sikit-sikit di akaun emas Gap kerana ianya sangat mudah, murah dan patuh syariah. Yang lebih penting, tuan-puan beli emas, tuan-puan dapat emas. Jadi bagi sesiapa yang berminat, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.